Mam, tengok Mam. Orang tu, time-time kerja Mam, masuk masjid, dia mesti nak cuci tulang ni. Nak tidur lah tu. Jom. Mam, tengok orang tu. Dah azan dah, masih buat kerja lagi. Dia tak tahu ke rezeki tu datang dari Allah? Hei, budak zaman sekarang ni. Hei. Dah jom Mam. Hei. Mam, tengok tu Mam. Sungguh dia ibadat. Macam nak tunjuk baik lah tu. Cik, kalau kita nak hidup tenang, kita kena belajar bersangka baik. Imam Syafi'i pesan, kalau kita nak Allah bagi bermacam-macam kebaikan, kita kena banyak bersangka baik. Yang sepatutnya kita buruk sangka kepada siapa tahu? Kepada diri sendiri. Sangka buruk kepada nafsu kita sendiri. Bila kita sibuk cari aib sendiri, automatik kita dah tak ada masa nak tengok salah orang, apatah lagi cerita keburukan orang. Okey, faham? Kenapa? Oh, ini bantuan Tuan Guru. Sekarang ni beliau sedang usahakan tafsir At-Tibyan lengkap 30 juzuk sebanyak 15 jilid dengan kepakaran lebih 40 tahun dalam mengajar tafsir. Jadi benda-benda macam ni kita kena sentiasa sangka baik dan support. Ini kitab. Uish, InsyaAllah Mam. Jom, kita support.